Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Alisha Amani, Wakil Kru TVPSS, Sekolah Menengah Agama Arab Marziah, Kubang Batang. Kini berada di Maiden Mall, Tunjung, Kelantan bagi membuat liputan khas sempena Pesta Buku Kelantan 2025. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Husni dari SMUA Marziah, Kubang Batang. Saya di sini di Maiden Mall Tunjung, Kelantan. Saya bersama Encik Idin. Boleh Encik perkenalkan diri Encik? Okay, Assalamualaikum. Saya Idin Ramli, asal Selangor dan saya seorang penulis buku. Okey. Soalan pertama. Apakah cabaran terbesar Encik Idin untuk mengarang buku ini? Cabaran terbesar mungkin dari segi idea lah. Idea, kemudian dari segi masa, kelapangan masa. Itu saja cabaran dia, kelapangan masa dan juga idea. Yang lain semua tak ada masalah pun. Satu lagi. Dalam banyak-banyak buku yang Encik Idin telah ngarang, buku manakah yang Encik Idin paling suka? Paling suka? Yang paling saya suka ni lah, Seikhlas Itu Muhammad Mencintaimu. Buku ni. Sebab buku ni mengingatkan saya betapa besarnya pengorbanan Nabi. Okey. Encik Idin ada apa-apa nasihat untuk pengarang yang baru untuk menulis? Terus bermimpi setinggi-tingginya dan terus sebarkan manfaat. InsyaAllah Allah akan sampaikan niat kita tu. Terima kasih. Itu sahaja dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Oh.